Lepas makan manis, gula naik mendadak. Sebab itu badan kita susah nak mengawal gula. Ada 4 bahan utama di dalam Nutrika yang boleh mengawal gula secara semajadi. Yang pertama ialah moringa, yang kedua adalah L-arabinose, yang ketiga adalah perikata dan yang keempat adalah erythritol, iaitu daripada proses penapaian buah jagung. Okey, apa yang moringa buat? Moringa dia meningkatkan sensitiviti insulin. So, gula dapat dikawal dengan lebih stabil. Yang kedua ialah L-arabinose. L-arabinose ni daripada teknologi China, daripada batang jagung. L-arabinose dia memperlahankan penyerapan gula dalam badan. Jadi, gula tidak akan meningkat secara mendadak. So, apa yang L-arabinose ni buat? Dia menghalang enzim sucrase daripada tukarkan gula yang kita makan tu kepada glukosa dan juga fruktos. Okey, yang ketiga iaitu perikata. Perikata ni dari dulu lagi orang dah guna untuk mengawal gula dalam badan. So, apa yang perikata ni buat ialah dia membuatkan badan kita respon lebih baik terhadap insulin. So, bila dia respon dengan lebih baik, gula akan menurun. Okey, yang keempat ialah erythritol. Erythritol ini adalah pemanis semula jadi daripada proses penapaian buah jagung. So, bila kita makan manis, tapi gula tak akan naik. So, kalau korang nak mengawal gula dalam badan, ada masalah mengawal gula dalam badan, dapatkan Nutrika. Okey, Nutrika senang je. Just buka session, letakkan bawah lidah. Okey, kepada siapa yang nak tahu bagaimana untuk mengurangkan ataupun untuk mengawal gula dalam badan, komen gula ataupun DM saya. Okey, terima kasih.